syarat-syarat amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah ibadah dan ada syarat-syarat dia. Yang pertama, berilmu. Seharusnya orang yang nak amar ma'ruf dan nahi munkar itu berilmu. Berilmu yakni tahu, ada ilmu mengenai kebaikan yang hendak diserunya dan kemungkaran yang hendak dilarangnya. Maknanya dia kena tahulah topik yang nak dibahaskan atau kebaikan yang dia nak ajak, kemungkaran yang dia nak larang. Semestinya perlu dengan ilmu. Kerana tanpa ilmu, apa akan jadi tuan-tuan? Kita khawatir dia bukan mengajak kepada kebaikan tetapi mengajak kepada kemungkaran. Kerana kejahilan, menyangka bahawa suatu yang mungkar itu adalah baik, maka dia ajak orang ramai kepada kemungkaran atas sangkaan dia bahawa itu kebaikan. Atau sebaliknya, dia mencegah kebaikan atas sangkaan dia bahawa itu kemungkaran. Kenapa berlaku demikian? Kerana tidak ada ilmu, kerana jahil. Itu syarat yang pertama, berilmu. Yang kedua, berlemah lembut dan berhemah. Lemah lembut lawan dia apa? Kasar. Berhemah lawan dia terburu-buru, tergesa-gesa. Amar ma'ruf nahi munkar perlu kepada lemah lembut dan berhemah. Allah memerintahkan ke atas Nabi Musa dan Harun supaya pergi berdakwah, pergi memberi peringatan dan teguran kepada Fir'aun, si raja yang zalim, yang bengis lagi ganas. Allah kata, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampau. Faqula lahu qawlan layyina. Maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Berkatalah kepadanya, wahai Musa dan Harun, dengan Fir'aun dengan kata-kata, dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Moga-moga dia mengambil peringatan atau dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana Allah perintahkan Musa dan Harun supaya berkata dengan lemah lembut kepada orang yang paling zalim, orang yang paling bengis. Kalau ikut logik, dialah yang patut kita paling kasar. Kalau ada orang yang kita kena kasar, Fir'aun lah yang paling layak. Tapi Allah tak kata macam tu. Tetap diperintahkan supaya berkata dengan lemah lembut. Bila Allah perintahkan Musa dan Harun berkata dengan lemah lembut, Allah tahu tak bahawa Fir'aun akan tetap berdegil? Allah tahu atau tidak? Kalau Allah tahu, kenapa Allah tetap suruh Musa dan Harun supaya berkata dengan lemah lembut? Kerana itulah dia kaedahnya. Kalau nak tegur, kalau nak bagi nasihat, kaedahnya lemah lembut ke kasar? Jawapan dia lemah lembut. Tak pernah kasar. Kasar ni dia tidak membawa kesan yang diinginkan. Demikian Allah sebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan peringatan yang baik, dan berjidal, berdebat, berbahas dengan cara yang terbaik. Bukan cara yang baik, cara yang terbaik. Dalam ayat lain Allah kata, walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Wahai Muhammad, Allah kata, sekiranya engkau bertindak kasar dan bengis, nescaya orang-orang di sekeliling engkau akan bertempiaran. Kenapa orang bertempiaran? Kalau orang berkata-kata dengan kita dengan lemah lembut, dengan orang yang kata kasar, yang mana kita suka? Kita semua suka lemah lembut. Tak ada siapa yang suka, kenapa lembut sangat? Cakap kasar sikit. Tak ada. Semua orang nak lemah lembut. Walaupun dialah orang yang paling kasar di atas muka bumi. Ini nak kata fitrah manusia. Tinggal lagi, manusia pula tabiat dia sebaliknya. Kalau orang dengan dia, nak orang tu lemah lembut dengan dia. Dia kasar dengan orang lain, tak apa. Kita kata ini tidak wajar, ini tidak betul. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Berlemah lembut dalam satu urusan akan mencantikkan urusan itu. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Yang tiadalah apabila lemah lembut itu ditarik, yakni diganti dengan kekasaran, melainkan dia akan merosakkan urusan berkenaan. Inilah hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sabar. Allah kata seperti mana ucapan Luqman kepada anak dia, ya bunayya aqimis salah, wahai anakku, dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ajaklah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak. Dan bersabarlah dalam menghadapi apa yang mendugamu. Inna dzalika min azmil umur. Itulah orang-orang yang ada ketahanan dan keazaman yang tinggi. Orang yang mampu bersabar, orang yang mampu bertahan. Nak mengatakan bahawa itulah dia asam garam dalam berdakwah, asam garam dalam memberi teguran dan peringatan. Pasti akan ada reaksi. Jika reaksi baik, alhamdulillah. Jika reaksi buruk, innalillah. Tapi yang pasti kita kena sabar dengan reaksi-reaksi yang kurang menyenangkan itu. Sabar lawan dia. Mencemooh, memberi reaksi balas. Kalau orang tu marah kita pun marah dua kali. Orang tu memberi kata-kata kesat, kita bagi dia kata-kata dua kesat, memberi reaksi yang tidak baik. Ini semua menyalahi tuntutan sabar. Sabar yakni apa? Menahan diri, menahan lisan, menahan anggota daripada melakukan hal-hal yang menyalahi erti sabar itu. Dengan erti kata sabar yakni berdiam diri. Dan syarat yang keempat yang terakhir, hendaklah amar ma'ruf atau nahi munkar itu tidak membawa kepada kemungkaran yang lebih besar. Contohnya apa? Nauzubillah, ada orang tu tengah minum arak dan orang itu kita tahu bengis, ganas dan ada senjata misalnya, terkenal dengan penganiayaan dan penindasan. Ada pernah orang tegur dia, dipukul, ceritakan. Maka di situ jangan kita cegah dengan tangan atau lisan, sebab ada mudarat yang lebih besar, kemungkaran yang lebih besar. Apa dalilnya? Bangunan Kaabah yang kita lihat di tanah suci Mekah, binaan dia kotak 4 segi itu tidak menepati atau tidak serupa dengan bentuk binaan seperti mana yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim AS. Ini realiti. Tinggal lagi, dalam peristiwa pembukaan kota Mekah pada tahun 8
8 Hijrah, Nabi menyatakan hasrat dia untuk nak merobohkan Kaabah itu dan membangunkannya semula mengikut piawai seperti mana yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim AS dengan anaknya Ismail. Tetapi hajat dan keinginan Rasulullah SAW itu tidak kesampaian. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, laula anna qaumuki, kalaulah bukan kerana kaum engkau wahai Aisyah, hadithu ahdin bisyirkin, mereka masih lagi baru sahaja memeluk Islam, la hadamtul Ka'bah, niscaya aku akan runtuhkan bangunan Kaabah, thumma labanaituha ala asasi Ibrahim, kemudian aku bangunkan Kaabah itu semula mengikut cara binaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kesudahan ini Nabi tak berbuat demikian kerana mengenangkan keadaan penduduk Mekah ketika itu yang baru sahaja memeluk Islam. Sedangkan bangunan Kaabah itu bukan sahaja dimuliakan oleh orang-orang Islam, bahkan dimuliakan oleh orang-orang Arab Jahiliyah. Kita tahu insya-Allah bahawa masyarakat Arab Jahiliyah sebelum datang Islam, mereka memuliakan bangunan Kaabah itu dengan mereka mengerjakan tawaf. Ini antara ajaran atau adat budaya yang mereka warisi turun-temurun bermula dengan Nabi Ibrahim AS. Mereka tawaf di keliling Kaabah. Tinggal lagi mereka campur adukkan antara menyembah Allah dengan menyembah patung-patung yang mereka ada-adakan. Bahkan dalam pembukaan kota Mekah itu, dalam Kaabah itu ada berapa patung? 360 patung dalam bangunan Kaabah. Nabi menyatakan hasrat nak rubuhkan dan bangunkan semula mengikut cara yang betul. Tapi Nabi tak buat sebab khawatir kemungkaran yang lebih besar. Sekiranya orang-orang Arab yang baru memeluk Islam melihat Rasulullah meruntuhkan Kaabah, apa agaknya reaksi mereka? Mereka akan menganggap bahawa itu adalah sebesar-besar bidah. Mereka akan membantah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mereka tak akan dapat terima melihat bangunan yang mereka muliakan dan agungkan berkurun-kurun lama dirobohkan begitu saja. Mereka tak dapat nak menakul, tak dapat nak faham, ya, kerana mereka jahil baru masuk Islam, dan Rasulullah meraihkan keadaan mereka itu. Kesudahannya dibiarkan bangunan Kaabah itu sehinggalah seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Sedangkan pada asalnya bangunan Kaabah dia ada 2 pintu. Kenapa ada 2 pintu? Untuk memudahkan orang masuk dan orang keluar. Tidak berlaku kesesakan dan tidak perlu kepada tangga untuk nak masuk seperti pada hari ini. Ini dia mendata ground level. Mudahlah. Itu asal binaan dia. Tetapi Rasulullah tidak berbuat demikian kerana khawatir mudarat yang lebih besar, kemungkaran yang lebih besar. Baik, itu 4 syarat yang kita kena ambil kira sebelum melaksanakan kewajipan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan disangka bahawa amar ma'ruf nahi munkar ini boleh dilakukan dengan secara membuta tuli, secara sembrono. Asalkan kau rasa boleh, buat. Fikir kemudian, buat je dulu. Kita kata bukan begitu. Agama Islam ialah agama yang teratur dan ada garis-garis panduan dia.